tahun pun percuma. Tapi tuan-tuan cuba tengok kalau ada konsert-konsert ke artis daripada luar negara datang dekat negara kita buat konsert persembahan, percuma ke nak masuk tu? Kena bayar. Betul tak? Kena bayar. Ni baru-baru ni saya tengok, bukan tengoklah, dengar entah ada konsert daripada artis mana entah, tiket yang paling mahal tu yang habis dulu. Tiket yang paling mahal tu yang habis dulu. Tiket yang murah-murah ni masih ada lagi. Sebab apa? Kalau kita fikir logik nak pergi, tengoklah harga tiket. Oh, tengok yang paling murah lah. Ni tak. Orang sanggup beli yang paling mahal. Sebab apa? Yang paling mahal tu dapat seat paling depan. Yang paling mahal tu jaraknya dengan artis kesayangan tu